Ditertawakan oleh gadisku nama Arisa. Oh Arisa, orang secantik nama, cantik luar, cantik dalam, cantik macam mama. Hati macam kain manya, anginnya macam papa. Kalau dah merajuk nampak muncul sampai sana. Aku tak dapat video. Dah masak ke? Aku buat video. Jadi kita rehat dulu. Nanti saya akan makan sikit. Okay guys, saya tak tahu saya buat video atau tidak, tapi saya buat je. Fika, aku nak buat kamera. Jadi kita nak pergi pasar pagi. Tutup tu tak elok. Tak elok tengok, okey. Saya rasa tak ada bercin kot. Tak ada nampak cermin muka. Sebabkan mata kat belakang kita. Yoyak pakai baju. Betul aku tanya. Esok memang aku tak nak pakai dah tudung ni dengan baju ni. Sebab menyapak. Cikgu Yoyak boleh je pakai baju kapur. Aku tanya cikgu boleh je pakai baju pakai tudung lain. Cerita cikgu Yoyak tak pasti. Kata orang Yoyak boleh kata cikgu Yoyak boleh tu. Tudung mungkin boleh pakai tapi baju aku rasa tak. Ikut lagi. Okay, korang ikut saya. Saya dah siap dah beli. Saya dah nasi komak dengan air apa benda tu kalau nak shirt. Okay, tu masa saya dah balik dah. Sebab pasar depan ni, rumah depan ni. Jadi dah sampai aku penat. Ya Allah. Saya dah balik seorang dah. Tak siapa dah ikut. Kalau saya jalan seorang kan, saya jalan laju. Tambah siapa nak tunggunya? Aku jalan seorang. Memang aku jalan tinggal orang. Aduh, penat ni. Esok baru ada tambahan ada 2. Hari ni 1 je. Esok 2 tambahan. Penatnya. Dan kau dapat dah bercin aku jahat je. Siapa yang tengok dapat saya memang aku sedap tombol tiba. Padahal benda yang nampak dah kan. Dia rasa tutup. Dah sampai. Wow, dah balik. Dah bercin juga nak tunjuk ya. Ni aku duduk macam ni di pasar ni tudung macam ni. Assalamualaikum. Okey. Dah balik. Ibu tinggal. Guys, ni saya beli air coconut shake RM3. Lepas tu nasi dia berapa ringgit ni? RM6. Payah pun nak buka. Nasi komak RM6. Dan esok kita akan sama blok ni esok ya. Tak adalah best sangat blok saya kali ni. Tapi boleh lah, okey. Tengok je lah, okey. Bye-bye. Sama esok, okey. Sini hari Jumaat yang minggu depan. Bukannya Jumaat bersetu ya. Kita lihat ada lagi. Payah kan time kita question ni nak masuk. Nanti saya masa tu saya tak datang sekolah. Jadi Sabtu masa tu saya tak datang. Dari hari dulu saya datang dan hari Jumaat dia, okey. Nanti dia satu ni sambung. Untuk sikit kursi. Tu nanti ni aku cakap tidak mampus. Ya Allah. Jadi kita baru habis kelas sains. Masa tu kelas sejarah. Dan hari ni cikgu matematik tak datang. Esok cikgu esok pasal apa? Esok. Dia balik nak balik lah. Subjek apa esok kita? BM. Ke BM ke? Pegawai Islam. Dan Inggeris. Kat sini ke? Aku tahu pegawai Islam je. Saya tak tahu. Ni saya pegawai Islam ataupun bahasa aku tak satu lagi Inggeris kot. Bye-bye. Kau. Yes, dah beli makanan dulu. Dan ni. Okay guys, sabar ya. Jadi saya rakam ya. Kita beli ni. Ya Allah, sinaran matahari ya Ubi. Kenapa kita tak masuk? 5 minit lagi. Safe. Kaya putih hari ni, seluar putih hitam macam tak kicap. Slipper pun hitam. Kurang aku cair dah. Ni kita beli nasi air goreng. Apa nama tu? Susu kan? Susu. Air apa? Air boba susu. Ni ikan batik. Apa ikan batik ni? Ikan batik. Ikan batik. Tadi tak jalan kejap ni.
tak apa. Janganlah. Weh, motor. Lepas beranak dia Vika. Pun ni over lah. Saya rasa dah becik. Buka kamera kaca bakno. Saya rasa dah baca saya tak ada sangat. Tapi tiba-tiba je. Allah matahari. Ya Allah menyilau. Ini kenangan kita dah. Ada kat mana sekarang ni? Baik beli depan kedai runcit tu kalau nak beli. Cepat panas. Nanti lah kau ajak kawan aku. Okay, ya Allah, saya banyak berdoa hari ni. Ya hari Jumaat yang berkah ini. Amin telah amin. Benar apa ya baru? Ya Allah ya Tuhan, tu dapat macam ni. Iya, itu apa tu sebenarnya? Apa mesti dapat tak? Okay guys, jom kita pulang. Tahun depan ada lelaki dekat sekolah ni ya. Saya tak rindu pun. Apa busuknya sampai. Guys, kita baru lepas beli coconut shirt. Okay dah, balik dah. Tu je. Guys, ini malam. Kita makan. Nampak tu. Kedai dia tengah famous sekarang. Okay dah, bye. Guys, ini hari Sabtu. Nampak gelap je dunia. Sebabkan dia tak ada cahaya sangat kat sini. Saya tak tahu berapa sekarang. 7, 8. Berapa balik macam? Pukul 8 dah. Okay. Jadi saya pagi ni sejarah dengan tu rehat pada dekat Islam. Kalau jangan saya sikit dekat kecil dah. Okay guys, kita nak pergi beli makanan dah. Saya ngantuk. Ya Allah ya Tuhan. Ya jauh. Nampak payung pun tadi kan. Sebaiklah hari ni tak ada kelas ya. Oh ada sebenarnya kan. Sebaiklah kita tak ada kelas tambahan dekat Islam. Okay, tu je. Malu lah orang tengok. Nak rakam. Guys, kita beli susu. Tak bisa tunjuklah saya beli apa. Jom. Waktu sinar kan. Aku tak boleh tunjuk pecah hati muka. Okay guys, kita beli nasi yang semalam. Ui, dekatnya. Tembak dia. Tak boleh. Suka abu aku muncul dia molek boleh tak diam. Ayat depan tu. Suka abu aku. Mari dia gemuk ni. Kucing gata mari dia kucing gata. Ni kuasa kipas. Ha, aku pasal kipas semua. Walaupun aku duduk 3 orang. Tak boleh. Bodoh. Masih kata tengok esok. Oh, banyak. Buat paranormal ke ni? Okay guys, inilah tempat kantin saya. Dan ini tak ada sekolah saya. Itu ke nama? Itu masjid. Kucing tu kecil. Bapakmu duduk kat mana? Kucing tu kecil. Sini. Oh. Datang apa perempuan ni serabut lah aku. Sini. Kipas tak ada masalahnya. Mana tempat ada kipas sejuk-sejuk? Kita duduk sini kan malam kita. Kita duduk. Betul lah kita duduk situ lah malam. Usah aku nasi lah tepang busuk. Kita nak kat lelaki. Mari tindak seekor lagi budak. Isteri dia. Apa mu jatuh kata siapa kucing? Bolok lah mu ni. Kita buka kipas semua Mana kipas ya? Biar kip.
Weh, mana buka kaki pasal tu weh? Weh, nak gomok weh. Nampak ni? Nampak ni? Jangan gomok lah. Oh, lo gemuk ni. Sadar kamu tu jalan gitu. Nak gomok dengan aku weh. Takut ni. Nampak tu ada kucing situ. Saya pergi ada pergi saja. Bukan ada. Untuk Malaysia. Aku buat ikut belah. Saya dah teringin lama dah buat. Tak ada teringin. Saya tak pernah buat macam ni kat sekolah. Tiba. Bangun lah. Dah. Okay guys, kita beli air dash lady warna putih. Panas ya, kosong kipas tak ada tidak? Pak dia hari ni. Dan apa coklat aku jadi gini? Ada coklat susu lagi. Dengan Boleh lah. coklat susu. Lepas tu gulai kering. Malah aku nak buka apa semua tak gimana? Alia dah makan sebab dia kelaparan. So guys, kawan saya tengah mengupat pasal orang luar negara. Saya ngantuk ni. Tunggu orang habis kelas lambat lagi. Bapak saya pun tak ambil lagi ni. Macam mana ni? Ngantuk ni. Allah. Itu saya tak tunjuk lah ya. Tak elok untuk dilihat. Okey. Kau lihat tak kena saya sekarang nampak tebal kan berbanding dulu. Sebab apa? Saya pakai serum. Biasa kita tutup sini sebabkan apa tu? Kita tutup sebabkan apa jin ya. Walaupun sekarang saya tengah berusaha untuk mendapatkan jongline saya yang dulu sebabkan ada ramai yang tanya. Masa saya live kan, orang tanya nak tengok jongline saya dulu masa saya dulu. Tak ada dah dulu sangat, macam tahun lepas je. Tak apa tahun lepas saya bagi. Dia tak ingat dah. Tahun lepas rasanya orang nak tengok jongline saya. Kau nak tengok cakap apa ni? Tak tahu ke saya pakai tudung kan? Tak nampak ke? Dia kan nak tunjuk, tak elok lah. Alright. Tiba. Okay, betul lah. Dan kalau tak kena sudah tebal. Bila saya dah pink. Kenapa tak saya pakai apa? The original. Warna pink, korang pakai malam ataupun pagi, dia memang betul menjadi untuk bagikan bibir kita pink. Pink kan, walaupun nampak kering kat sini, saya pakai Weasley sekali. Weasley, okey. Dan kalau korang tahu saya pakai skincare apa, untuk sunscreen saya pakai sunscreen. Sunscreen apa yang aku pakai? Adik, kita pakai sunscreen ke apa adik? White OU warna orange. Aku pakai Anjur. Kau saya pakai Anjur. Tiba. Pikir. Shopee wah. Tak suka pikir. Okey, untuk cuci muka, saya pakai cuci muka benda yang warna orange tu. Icon warna orange. Dulu saya pakai icon warna biru. Korang boleh lah nak pilih untuk kulit kering. Sebab dulu kulit saya kering. Bila dah besar, kulit saya tak kering sangat. Dan saya pun pakai skin Tefik yang untuk dark spot tu. Yang dark spot tu, yang bulat tu. Tak selesa macam ni. Okey, lepas tu saya pakai yang untuk mata hitam saya ni. Mata hitam saya. Saya tak ingat lah orang panggil apa. Warna purple tu, nanti saya tunjuk lah. Untuk gigi, korang tak gigi. Kalau korang tengok lah, kalau korang perasan gigi saya putih atau tidak. Saya pakai ubat gigi Dentifric. Dulu saya pakai warna kelabu. Lepas saya pakai warna kelabu, saya pakai warna purple. Lepas saya pakai kelapa, saya pakai kelabu balik. Okey, sekarang saya pakai Dentifric warna kelabu. Dan nanti saya rasa saya nak pakai Dentifric warna purple pula. Macam dia macam tukar-tukar. Okey, itu saja skincare with me. Okey guys, macam ni lah keadaannya. Siapa dapat plaster di air tu cuba. Ni air kau apa hari Isnin? Okey, ni hari Isnin. Vlog je lah. Okay guys, ini mi apa tu mi sup. Ni hari ni saya. Hari ini saya sedap gila Cantik, aku rasa macam cantik ni. Kita dah tadi.
Tadi saya saya akan cerita kat korang yang adik saya bawa motor ya. Membahayakan diri saya rasa baik saya tak accident. Korang doakan saya tak accident. Saya tak nak ni sebab saya tak pernah accident. Sejarah ya. Kita lagi mau beli. Panas. Tak sekarang ni kau lagi mana? Muka saya tak sabar apa sebab dia cakap saya tak pakai. Saya pakai sunscreen tapi dia tak dapat sunscreen sangat. Saya tak ada rambut sangat kan. Wah. Nak tahu tips dia? Nanti saya bagi tahu. Agak tak ada double chin. Masih dah kurang-kurang. Bagai dia kat sana. Okay, kita nak pergi beli nasi. Lah, kau ingat apa ya? Sah. Ni tu aku tanya adik-adik maju. Oh. Dia anak apa? Anak pertama. Seorang sama dengan dia. Saya pun tak tahu nak pergi mana sebab ni biasanya orang pergi sini. Dia nak motor tau. Saya jalan kaki. Ini kawasan asrama. Kat sini akan jadi memori. Jadi saya tak sebab kawan saya yang tu dia pakai baju sekolah. Jadi dia masalahnya saya nak tutup tu masalah pula. Saya pakai siput hijau. Alia pakai siput saya. Saya nak pakai sikabu. Tengok ramai gila orang. Ramai orang pula. Ramai banyak gila motor dengan kereta. Cute tak? Macam cute kan? Rasa cute. Okey dah bye. Sebab saya rasa hari ni saya cakap banyak. Padahal saya lapar. Tak ada saya kena marah dengan cikgu. Dah lah tak ada aku cerita lebih-lebih. Okay bye. Hari ni jauh sikit. Tak ada jauh sangat. Jauh per sana. Okay. Jangan kata tak buka. Mu aku jadi daripada penat ni tak buka memang akan nokat aku lah. Cik tak buka je adik. Ini memenatkan aku ni. Dah balik. Ini memang memenatkan aku. Aku pergi dia tutup tu depan tu ada. Aku dengar asyik ada orang beli air. Air ke apa tu? Air ke susu. Memang ibarat aku masih ni kawak je lah. Kau pelotok mai sesak kaki. Okey, abang tu Apa benda dia bedak? Tanah kat sikit. tak. Saya masa ni ya exercise. Masalah yes selesai. Cuaca panas. Cuaca sejuk. Kita selesai cuaca panas. Mencabar. Baik aku ikut kawan aku tadi. Pilihan bijak yang tadi tu. Ini pilihan kurang bijak. Adik ni pilihan kurang bijak. Banyak mula cepat. Lagi? Terangkan lagi. Bukannya bomber sungguh. Kawak je. Jadi kedek bomber. Lagi? Aku angkat kamera untuk sekecik banyak. Aku tak angkat kamera. Ingat ke air pergi belah tak si lagi. Sebab kawan saya yang tu kan, dia kalau buka mulut memang tak berhenti. Bila saya angkat kamera, dia berhenti senyap. Bila saya tutup kamera, dia kalau boleh dia bercakap dia sampai ke sekolah. Jauh kan, memang dia bercakap lama. Laju pula tu. Saya tak tahulah berapa energi dia ada. Dari satu energi. Sebab dia memang cakap banyak. Laju pula. Memang tak boleh jadi cikgu. Macam ni. Mana boleh? Kalau jadi cikgu tu tak mesti akak murid ayah gini. Bila nak topik cikgu ni serabut? Biar aku ada cikgu lain kekal je. Slow je. Aku jadi cikgu yang baik lagi. Kita belajar. Bukan cikgu baik, cikgu kecil banyak ni. Nanti aku cikgu panggil mu cikgu B. Cikgu kecil banyak. B banyak. B M. B mul B. Apa? Banyak mulut. Jadi BM, cikgu BM. Kena jadi cikgu bahasa Melayu. Kalau cikgu bahasa Melayu, tak banyak. Jadi cikgu bahasa Melayu ataupun bahasa sejarah. Bukan menjadi polis je. Mana aku minat jadi polis. Aku mau masuk kawak je. Allah lah. Dalam apa-apa sekejap banyak.
Kalau aku rasa siapa sejak video ni. Guys, ni kawasan sekolah saya. Saya tunjuk sikit je. Sebab ni tak ada orang. Besar ke kecil korang rasa? Sekolah saya tak ada badang tau. Saya dapat macam hitam guys. Ni nasi. Nasi gula ayam 2 dengan air Milo 2 rice. Sebabkan bulan panas ni memang tengok kat ada batu yang banyak aja. Okay. Dengarlah dah kat rumahmu. Tengok dia tak berhenti lagi kecil. Tengok dia tarik aku. Aku suka ke tarik. Aku lagi makin. Dengarlah tu. Oh saya dengar. Ni sebab aku nepek sini. Aku dengar. Saya buat rasa tu macam ni. Sebab orang saya lebat-lebat dia. Bukan lebih nepek lagi. Biar satu sekolah dengar. Ya kau saya tak nampak kan. Ibu dah ke gas tu je. Okey Azam. Cakap lah. Tak suka. Nanti dia saya tak suka. Apa? Tu, kat tu domo. Ni pakai kau tu kasih. Orang lipat lah. Apa? Tu, kat tu dekat ni. Ha. Aku tahu aja ni. Dengar tak? Ha, kecil aja. Aku pun tak tahu kenapa rambut kecil benar. Sebab kecil lagi sangat. Bulan ni pula ada weh. Pasal aku tak boleh masuk dah. Tak selera sebab kena tupas sebelah ni. Sebab patutnya saya kena tak atas ni. I mala. Nasi Alia. Munira. Ui. I mila dia gula-gula. Kita nak bagi tutup muka dia. Aku tunjuk kau. Okay, dah agak kosong kan. Ni dapat kita duduk. Kenapa lakukan tu? Orang gemuk. Senyap. Pergi rumah lain. Tak ada gawe tu. Gawe tak ada tu. Moek mu ke moek mu dah mu suka kala rambut tu. Bukan moek mu tak suka gaya. Tiba-tiba moek suka pula. Ini kena jadi Aku tak keluar. Warna rambut. Kata yak mana boleh dekat. Siti. Lakon. Oh. Lakon. Memang dia macam lakon tau. Dia teringat kucing saya. Tak ingat pun Alia bagi tambah ingat. Mari dah. Ya memang sok mari kucing ni. Tak tahu kalau saya bergaduh tu kuat Siti. Oh best. Rasa ke kucing? Tak payah masak banyak ni. Gudu. Mana cincin dah ni? Gudu. Itu nanti saya ekor lagi. Kakak. Tak tidur. Aku tidur je lah. Gewe. Kucing tu berpalamu. Malulah mu. Tengok ni. Tina ni je tengok je. Tina ni tengok. Laki tu palau gitu lah. Obses mu ni. Tahun depan dah tak ada cermin ni. Sebab tahun depan saya dah tak ada kat cermin ni je. Jadi tahun ini sahaja last. Sebab saya selalu baiki tudung kat cermin ni. Bukan cermin dah, dia tingkap. Sekarang kita dah balik. Kita nak pergi cari kawan saya yang lain pula. Okey, jom. Jom Alia, jom. Ni abang saya datang ambil. Nampak ini kantin sekolah yang saya makan. Jom lah. Dan ni jalan yang saya lalu. Nak pergi ke kelas. Cepat rehat orang ramai lalu sini. Tu Fika. My friend. Yang lain pula. Kawan saya yang dia datang sekolah. Sebabkan dia demam. Okay. Tadi tu orang tak ada. Waktu tu yang kelas kelas nombor 1 dan A. Tak payah tengok lah. Tak elok. Okay. Tak elok. Mana adik aku ni? Alia. Ya Allah. Kat sini berani. Kau lempap aku apa? Kau buat apa? Kenapa? Kau tak... Okay. Cerita saya tak boleh tengok sangat. Tapi orang tak tahu sekolah mana kan. Jadi tak payah tengok dah. Situ je. Bye-bye. Kita nak hantar full dah. Yang ni pun aku akan buat video untuk sambung-sambung
Ni kita masuk asrama. Jadi kita akan dia nak hantar telefon sebab dia kata dia kena hantar telefon. Okay, ni asrama kita orang. Laki belah sana perempuan, ini Pak Makan dah. Siap. Settle lah. Sabar, dia nak handphone. Nak pergi dek telefon mata. Mengenili kau pernah mu? Ibu kita dili babi nak up sepatu. Tahimu. Mu pun nanti motor dia tengok. Okay, kita dah habis asrama untuk 3 hari. 2 malam bersama Alia. Oh, senaran betul ya. Bersama Alia lagi seorang. Alia nombor 2. Alia, korang dapat kita macam hitam sikit je. Sebab panas, korang tahu tak? Korang ingat sejuk. Tak nak, saya tak ada baik komen sebab nanti kan. Boleh, anak tu dah aku lepas sangat aku rasa. Tak boleh sebab aku tak tahu kan nak baik kira. Mu akan kacau mau tak benar sebab dia macam aku. Okey, satu saja. Yang ada perasaan masuk asrama. Begitulah jawapan dia. Saya rasa tak seronok tu rasa best sikit je. Sebab kan the best bila kita tidur. Tidur je lah. Tapi aku terpaksa tidur awal. Tu je aku tak suka. Ya, macam dalam kos sebelah tu, kau kena tidur. Sebab kau sepuluh setengah kita akan makan. Ya, hama sebagai. Nanti kau kat mana? Hah? Aduh, jadual. Saya rasa tak best tu je. Best belajar tu rasa sikit lah. Sebab saya tidur je banyak daripada belajar. Saya belajar je. Cuma ada tidur lah dalam kelas. Ada jugalah. Sebab penat gila. Itu sahaja, okey. Okey, rakaman sudah dirakam.
habis kelas. Sikit boleh? Sampai sini. Kita belajar matematik dan sejarah hari ni. Elok sikit boleh tak? Ya udah. Ini video habis teraya dah. Yeay, habis teraya. Kita habis sekolah. Habis sekolah tak lagi. Teraya tunggu SPM pula. Orang SPM dulu. Sekarang esok tak sekolah. Tiga apa? Hari Ahad akan ada ujian lisan. Ikut kawan saya dia tak tahu. Jangan dekat lah bodoh. Saya nak cari dia, lepas tu dia tak ada. Jadi sekarang kita cari sini. Okay dah, tak ada dah. Bye bye.